الله أجمعين وتابعهم وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah, dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita doakan juga semoga rahmat Allah Ta'ala kurniakan pada kedua ibu bapa kita, pada guru-guru kita semua, ahli keluarga kita semua, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslim-muslimat sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita, muka surat 18, soalan yang ke-17, iaitu berkenaan dengan basar. Raya habis lah tuan-tuan. Boleh lagi ucap selamat raya? Hari tu tak dan main raya. Selamat raya, maaf zahir batin. Raya habis dah ustaz. Bagi orang yang kenal Allah, hari-hari raya tuan-tuan. Bagi orang yang kenal Allah, hari-hari hari raya. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau orang yang kita sayang lah, kita sayang sungguh kat dia bagi sesuatu kat kita rasa macam mana? Rasa macam mana tuan-tuan? Seronok lah. Seronok lah orang yang kita sayang, dia bagi kat kita satu benda yang berharga kat kita. Kita rasa seronok lah. Seronok lah. Tuan-tuan, hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita nikmat iman, Islam, boleh buat ibadah, tu Allah bagi. Kita tak seronok? Seronok lah. Itu yang kata orang yang kenal Allah, hari-hari hari raya. Faham tak? Allah bagi kat kita setiap hari, bukan kata setiap hari, setiap saat, every second. Bukan every day tak, every second. Setiap saat tu. Ni jantung, jantung kita, nadi kita duk berdenyuk tu setiap saat tu. Itu pemberian daripada Allah. Zat yang paling kita sayang, yang paling kita cinta. Maka bila dia bagi, seronok tak? Sebab tu kita kata orang yang kenal Allah, dia seronok. Seronok tu hari-hari hari raya. Tuan-tuan faham tak tu? Ini tujuan kita belajar tuan-tuan. Tujuan kita belajar lebih-lebih lagi dalam bab ilmu tauhid yang kita belajar ni, supaya nak mengenal Allah. Kita nak kenal Allah, nak mengenali Allah. Tuan-tuan, kalau saya cakap Allah ni bukan Tuhan, tuan-tuan kejut tak? Tuan-tuan kejut tak? Berasa terkejut tak? Terkejut lah. Ini nak membezakan bagi tuan-tuan, supaya kita nak kenal Allah. Saya cakap tadi, kalau saya cakap Allah bukan Tuhan, tuan-tuan kejut tak? Mesti terkejut.
Tapi bagi orang yang kenal, dia tak terkejut, tuan-tuan. Pasal apa? Allah itu nama, bukan Tuhan lagi, tuan-tuan. Allah itu nama. Ada tulis tak? Allah itu nama, names. Nama. Faham tak, tuan-tuan? Sebab itu di dalam ilmu tauhid kita nak membezakan. Ini nama, ini sifat, ini zat, ini perbuatan. 4 perkara tu, tuan-tuan. Kita nak mengenal Allah, 4 benda ni, 4 perkara ni. Kita kena bezakan. Apa dia? Nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, zat Allah. Yang kita nak belajar ni dalam kitab ni, ini dia panggil sifat, iaitu sifat basar. Basar, melihat. Jadi yang kata Allah itu nama. Nama tu nak bagi beza tu. Sebab tu kita ibadah bukan sembah nama, tu kan. Ibadah bukan sembah nama. Sebab kadang-kadang orang kenal Allah sekadar nama, ya. Zat Allah tak kenal, perbuatan Allah tak kenal, sifat Allah tak tahu. Jadi dengan sebab tu ini objektif daripada belajar tauhid, kita nak kenal ini nama, ini sifat, ini zat, ini perbuatan Allah. Jadi bila mengenal 4 perkara tu, boleh membezakan, barulah dipanggil orang yang ma'rifah. Ma'rifah ni maksudnya kenal. Kenal ni maksudnya boleh membezakan. Itu maksud kenal. Dia boleh membeza. Itu orang panggil kenal. Kalau tak boleh nak beza, orang tak boleh mengenal. Boleh membezakan. How to make different. Macam mana nak buat jadi beza, nak kenal tu. Perbezaan antara zat, sifat, perbuatan, af'al. Tuan-tuan, bagi terkejut sikit lah pagi-pagi ni. Bagi Allah bukan Tuhan. Pelik ni, ustaz main mana. Kejut mana. Tapi nak bagi tuan-tuan beza, nak bagi tuan-tuan terkejut sikit. Bagi boleh beza lah. Baik, kita tengok kitab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid darain. Kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala. Bagaimanakah cara meyakini, i'tiqad, meyakinkan, bi basarillah, iaitu dengan penglihatan Allah, iaitu sifat basar bagi Allah. Macam mana kita nak kenal, macam mana kita nak yakin, macam mana kita nak i'tiqad, macam mana kita nak berpegang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat, maha melihat. Jadi basar ini dipanggil sifat bagi Allah. Basar. Yang lepas-lepas sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Ini basar. Kita nak belajar sifat basar. Basar ni apa? Melihat. Jadi Allah itu maha melihat. Baik. Tengok jawapannya. Macam mana kita nak i'tiqad Allah itu maha melihat? Tengok. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu mawsufun bil basar wa annahu bikulli syai'in basir yubsiru hatta an-namlata as-sawda'a fil laylati az-zulma wa asghara min zalik.
la yakhfa ala basarihi fi zahiril ardi wa batiniha wa fawqa as-sama wa ma dunaha lakinna basarahu subhanahu laysa ka basarina fa inna basarana yakuna biwasitatil ain wa basaruhu subhanahu laysa biwasitati syai'. Itu lafaz Arab ya tuan-tuan. Kita terjemah yang kita baca Quran Arab tu tadi. Meyakini, maksudnya wajib bagi sekalian mukallaf, tak kira lelaki, tak kira perempuan, bila sampai umur dia, akil balik, sempurna akal dia, sempurna panca indera dia, maka dia wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat melihat, dan dia maha melihat segala sesuatu. Allah Ta'ala ni maha melihat. Melihat tu tadi semua, segala sesuatu, tak terlepas. Kok kita kata ada kok satu benda yang Tuhan tak lihat, boleh tak cakap macam tu? Tak sempurna iman dia. Semua Allah Ta'ala melihat, tak ada satu pun yang terlepas daripada sifat melihat Allah. Kita buat apa pun tuan-tuan? Kita buat apa pun, setiap saat Allah Ta'ala duk tengok kita, Allah Ta'ala duk lihat kita, Allah Ta'ala duk perhati kita. Duk perhati kan, duk rakam. Ni kuliah kena rakam dengan masjid. Kan? Masjid rakam. Kan? Kita semua ni Tuhan duk rakam. Faham tak? Kan? Tuhan duk rakam kita ni setiap saat. Itu sifat basar Allah. Allah duk rakam kan, duk tengok, duk perhati, duk rakam seolah-olah macam tu lah. Sebab apa? Besok nak tayang balik tu. Besok nak orang kata apa? Nak tunjuk balik tu, duk rakam. Esok tunjuk balik. Ni hang buat apa? Ni tengok ni. Nampak? Itu kita akan melihat apa yang kita buat atas dunia. Sebab tu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, bila kita istighfar, bila kita taubat, Allah Ta'ala ampun dosa. Yang tu tak tunjuk. Sebab tu kena istighfar, kena taubat. Istighfar pun kena, taubat pun kena. Apa beza dia tuan-tuan? Istighfar dengan taubat. Istighfar minta ampun, taubat menyesal. Istighfar zahir, taubat batin. Maaf zahir batin. Tu yang kata maaf zahir batin ni bukan sebut hari raya, hari-hari kena sebut. Iaitu minta ampun zahir batin. Zahir mana kena sebut? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu zahir. Taubat batin dalam, menyesal sungguh. Itu taubat sungguh tu kan. Bukan di mulut saja. Taubat ni daripada dalam batin, menyesal sungguh, tak mau buat. Itu dia panggil taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu taubat tuan-tuan. Istighfar mulut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku minta ampun, minta maaf, apologize. Itu istighfar. Istighfar ni minta maaf. Tetapi yang datang ke dalam hati ni melalui istighfar. Sebab tu Nabi suruh istighfar. Daripada zahir, nak boleh masuk dalam batin, dia daripada zahir juga. Astagfirullahaladzim, dia banyak istighfar. Istighfar banyak baru masuk dalam. Baru masuk dalam batin, baru dia ada rasa taubat melalui istighfar. Sebab tu zahir batin ni dia tak boleh pisah. Zahir batin, istighfar pun kena, taubat pun kena dalam. Nak dapat yang dalam ni daripada zahir.
istighfar, selalu istighfar. Sebab tu Nabi istighfar sehari 70 kali, setengah riwayat 100. Kan? Maknanya Nabi istighfar. Itu beza istighfar dengan taubat. Lagi satu perbezaan istighfar dengan taubat. Istighfar kita boleh minta ampun untuk orang lain. Kita minta dengan Allah tolong ampun dia, boleh. Taubat tak boleh taubat tak boleh. Minta ampun boleh. Kita istighfar untuk orang lain. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Wali walidina, dua ibu bapa kami. Wali masyayikhina, untuk guru-guru kami. Wali muallimina, guru kami. Wali jami'il muslimina wal muslimat, dan sekalian muslimin muslimat. Boleh, itu istighfar. Maknanya kita boleh minta ampun untuk diri kita, orang lain boleh. Adapun taubat itu hak eksklusif untuk diri sendiri. Tak boleh taubat untuk orang lain. Ya Allah, aku taubat untuk dia, tak boleh. Taubat ni untuk diri sendiri. Taubat untuk diri sendiri. Nak taubat untuk orang lain tak boleh. Sebab dia ada syarat-syarat taubat tu tadi. Itu beza istighfar, taubat. Jadi orang yang istighfar, orang yang taubat dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah Ta'ala padam, delete yang tak elok. Tinggal hak elok saja. Itu rahmat Allah. Sebab apa? Semua Allah Ta'ala rakam dengan sifat basar Allah. Allah Ta'ala tengok semua apa hak kita buat, apa saja. Itu sifat basar Allah, tak boleh lari tuan-tuan. Sebab tu kita kata tadi, orang yang kenal Allah dia terpaku, terdiam. Sebab apa? Allah Ta'ala duk perhati setiap saat tuan-tuan. Nak buat apa? Ibarat macam tu lah. Sebab tu dalam istilah ilmu tasawuf, dia panggil muraqabah. Muraqabah, istilah dia muraqabah. Yang disebut dalam hadis Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olah kamu tengok Tuhan. Kamu tengok Tuhan. Kita ibadah tu macam kita tengok Tuhan. Fa in lam takun tarah, sekiranya kamu tak boleh nak tengok Tuhan. Sebab apa? Kita tak mampu lagi. Dengan ilmu kita, dengan keyakinan kita tu tak sampai lagi. Fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihat kamu. Allah Ta'ala tu tengok kamu. Fa innahu yarak. Kalau kita tak mampu nak ibadah macam kita tengok Tuhan, kita tak mampu lagi, maka kita kena yakin bahwasanya Allah Ta'ala tu fa innahu yarak, duk tengok kita. Allah is watching you. Allah Ta'ala duk perhati. Itu basar Allah, duk tengok every second. Setiap saat kan. Allah Ta'ala duk perhati. Ibarat macam tu lah. Itu sifat basar Allah. Kita nak lari mana tuan-tuan? Semua ada tengok. Kita pergi masuk beli ayat, Allah Ta'ala tengok. Kita lena, Allah Ta'ala tengok. Kita pergi situ tengok semua. Nak pergi mana? Nak lari mana tuan-tuan? Nak lari sembunyi dah mana? Nak korek tanah pergi duduk dalam, untuk tengok juga. Nampak lah tuan-tuan, tak boleh lari. Itu maksud fa innahu yara. Allah Ta'ala duk perhati. Allah Ta'ala duk tengok. Allah Ta'ala duk basar kita semua ni tuan-tuan. Itu sifat basar. Orang beriman ni tuan-tuan, kalau dia faham sifat basar satu pun cukup lah tuan-tuan. Satu sifat dia faham sifat basar, dia jadi orang beriman dah. Dia takut lah, baru faham sifat basar tuan-tuan, dia tak boleh nak buat apa lah. Tu baru cerita basar, dia iman dia kuat dah tuan-tuan. Baru belajar sifat basar. Pasal apa? Setiap saat Allah Ta'ala duk tengok. Kita nak buat kebaikan, nak buat kebajikan lah, tak mau nak buat hal lain. Nampak tak tuan-tuan? Itu tujuan kita disuruh belajar sifat-sifat Allah ni tadi. Itu sifat basar Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dia maha, tengok kitab balik. Dia maha melihat hingga dapat melihat seekor semut hitam yang berjalan pada malam yang gelap gelita. Ini contoh ibarat cakap kinayah. Kiasan. Kiasan bahasa kitab lah tuan-tuan. Ibarat kitab. Apa dia? Allah melihat sehingga seekor semut warna hitam pula di dalam gelap gelita pula. Maksudnya di tengah malam yang gelap gelita ada seekor semut hitam. Tu pun Allah Ta'ala tengok. Tambah hal lain. Sebab gelap ni cuma pandangan kita. Yang kata gelap itu pada basar kita. Adapun basar Allah tak ada gelap. Semua nyata di sisi Allah. Tak ada gelap-gelap, tak ada. Istilah gelap gelita ini pada kita. Kita sebab mata kita mana mampu tengok kan. Tapi di sisi Allah, sifat basar Allah tak ada gelap gelita. Semua nyata di sisi Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Istilah tersembunyi itu tak boleh nak guna pada Tuhan. Pasal apa? Semua nyata di sisi Tuhan. Yang guna istilah tersembunyi itu hanya untuk kita makhluk manusia. Perkataan tersembunyi itu, istilah tersembunyi itu hanya untuk kita makhluk. Nak guna untuk Allah tak ada. Sebab di sisi Allah tak ada tersembunyi. Semua nyata. Semua terang di sisi Allah. Tak ada tersembunyi, tuan-tuan. Yang guna tersembunyi ni kita makhluk yang lemah. Itu tersembunyi. Sebab basar kita terbatas. Adapun di sisi Tuhan tak ada batasan, tak ada had. Semua nyata. Tak ada tersembunyi langsung. Itu contoh yang disebut dalam kitab ni, semut hitam dalam malam yang gelap gelita. Itu pun Allah melihat. Di sisi kita tak nampak lah. Dah lah malam gelap, lepas tu semut pula kecil. Mana nampak kita? Kita tak mampu nak tengok. Bahkan sesuatu yang lebih kecil daripada itu Allah Ta'ala tengok juga. Yang lebih kecil daripada semut pun Allah Ta'ala tengok kan. Kita nak kena teropong dengan mikroskop kan. Nak teropong tu apa benda tu, orang panggil apa, atom tu. Benda yang paling kecil lah. Orang panggil apa tu? Orang panggil apa tuan-tuan? Atom lah. Yang benda yang kecil lah. Ya, zarah. Zarah. Dia panggil zarah. Zarah ni benda kecil lah. Wa may ya'mal misqala zarrah. Zarrah tu zarah. Kecil, benda kecil. Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Barang siapa buat kebaikan misla zarratin kan, seumpama zarah, mana benda kecil, zarrah. Kecil mana pun buat kebaikan, dia akan apa ni, wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Dia akan lihat. Allah Ta'ala Maha melihat kebaikan, walaupun sebesar, walaupun kecil sezarah. Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Buat jahat pun sama, Allah Ta'ala tengok, walaupun sekecil mana. Sebab tu kejahatan yang datang daripada nafsu amarah ni, yang paling kecil ialah nafsu kita. Sebab yang tu duduk dalam ni amarah, nafsu kita, nafsu amarah. Kenapa? Nafsu amarah ni dia akan suruh buat jahat. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sebenarnya nafsu amarah ni terkejar dah suruh buat jahat. Tu kerja nafsu amarah. Sebab tu nafsu amarah dalam diri kita ni apabila disuruh buat jahat, camlah. Itu nafsu amarah. Itu nafsu ammarah. Kalau nak suruh buat jahat, itu nafsu amarah lah tu. Sebab tu kita kena kenal diri kita.
Kita ni, kita ada nafsu kan. Dalam diri kita nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nafsu, perubahan nafsu dalam diri kita. Kalau suruh buat jahat, itu nafsu amarah. Kerja dia buat jahat, itu nafsu amarah. Kalau nafsu lawamah, itu nafsu menyesal. Lawamah itu menyesal. Kalau dia buat jahat tapi dia ada menyesal juga, itu nafsu lawamah. Dia ada menyesal, silap aku buat. Itu nafsu lawamah. Sebab tu kita kena kenal diri kita. Itu bab kenal diri pula. Duduk di nafsu mutmainnah baru ada tiket masuk syurga, tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang duduk di nafsu mutmainnah baru Allah Ta'ala invite. Invite apa? Wadkhuli jannati, masuklah syurga. Duduk di nafsu mutmainnah ke atas lah. Mutmainnah radiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Itu nafsu radiyah. Tadi mutmainnah, kemudian radiyah. Mardiyah. Radiyatan mardiyah. 3 nafsu kat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, 1. Irji'i ila rabbiki radiyatan, radiyah. Mardiyah. 3. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk syurga. Baru dapat invite. Dapat surat jemputan. Jemputan mana? Masuk syurga, tuan-tuan. Bawah pada tu belum jamin, melainkan rahmat Allah lah. Rahmat Allah tu siapa-siapa pun boleh masuk syurga dengan asalkan dengan rahmat Allah. Tapi kalau mengikut SOP dia SOP dia kena duduk mutmainnah, radiyah, mardiyah. Itu baru SOP nak masuk syurga. Kena duduk situ. Bawah pada tu itu dengan rahmat Allah lah, kasih sayang Allah. Sebab tu kita memohon rahmat Allah sangat-sangat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dapat melihat semua perkara, walaupun sekecil mana pun, kecil daripada semut pun Allah Taala melihat. Segala yang terdapat di permukaan bumi ini dan di bawahnya. Maksudnya di permukaan bumi, 7 tala bumi. 7 tala bumi ini semua dalam penglihatan Allah. Dan di bawahnya, itu maksud 7 tala bumi, serta di atas langit, 7 tala langit. 7 tala langit, 7 tala bumi, semua Allah Ta'ala duk perhati, duk tengok semua. Tak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Dan segala yang selainnya, tidak tersembunyi. Tu nampak? Tidak tersembunyi, tak ada tersembunyi. Istilah tersembunyi tak ada di sisi Allah. Tak ada, tuan-tuan. Semua nyata. 7 tala langit, 7 tala bumi, semua nyata di sisi Allah. Tak ada tersembunyi pun. Satu pun tak ada. Semua nyata di sisi Allah. Allah Ta'ala duk lihat, duk tengok, duk perhati dengan sifat basar Allah tu tadi. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai penglihatan kita. Sifat basar Allah tu tak samalah dengan kita, kerana penglihatan kita berfungsi dengan perantaraan mata. Kita ni tengok dengan mata, biji mata. Allah bukan dengan biji mata. Allah melihat dengan sifat basar lah. Sifat basar Allah, sebab itu disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 lah, tuan-tuan. Sifat ma'ani ada 7. Qudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Ini 7. 7 ni dipanggil sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni ada pada Allah. Maknanya sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok zat Allah yang bersifat melihat. Kalau Allah buka hijab, nah, di akhirat esok confirm lah
hijab tak ada hijab dah di akhirat besok dalam syurga tu, tak ada hijab lah. Semua boleh tengok belakang. Oh, Allah bersifat melihat. Macam mana? Nak cerita tak boleh, tak ada kaifiat, tak ada cara nak boleh cerita. Sebab Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu, nak cerita macam mana? Yang tak terfikir, yang tak boleh nak fikir. Tapi Allah bersifat basar, melihat. Nak cerita tak boleh. Macam mana? Itu sebab tu, itu bab keyakinan Allah Ta'ala buka hijab, baru tahu. Kalau Allah tak buka hijab, sekadar ilmu saja, ilmu. Kita yakin Allah Maha melihat. Itu ilmu. Kan? Sedangkan penglihatan Allah tidak memerlukan perantaraan. Tak ada perantaraan. Kita ni ada perantaraan mata. Kan zahir lah kita tengok dengan mata. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sifat melihat tu di mata kita. Di mata kita Allah Ta'ala letak sifat melihat di mata kita. Kita pun boleh tengok. Ada juga orang ada mata tapi tak boleh tengok. Ada juga orang ada mata tapi tak boleh tengok. Mata dia kalau kita tengok tu macam orang boleh tengok, tapi tak, dia buta. Mata dia duduk jegir gitu tapi dia buta. Ada juga. Sebab apa? Sebab sifat melihat tak ada. Sifat melihat tak ada. Sifat melihat tu tak ada di mata. Kita ni Allah Ta'ala buat sifat melihat di mata kita, tu boleh tengok. Sifat kita ni Allah Ta'ala buat sifat melihat. Itu dia panggil sifat ma'ani baharu, sifat kita. Allah Ta'ala tunjuk pada kita lah tanda. Nak suruh kita ni yakin Allah Ta'ala tu Maha melihat. Jadi Allah Ta'ala buatlah sifat melihat di makhluk. Buat di kita ni, kita pun boleh tengok. Kan? Supaya kita faham apa itu melihat. Allah Ta'ala Maha melihat. Kan? Allah Ta'ala tu Maha melihat. Basar. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuklah kat kita macam mana yang kata melihat tu boleh faham sikit-sikit pun tak apa lah. Kan? Jadi Allah Ta'ala buat sifat melihat di kita. Jadi kita pun boleh tengok. Jadi kita faham lah, sebut perkataan melihat tu faham lah apa dia melihat tu. Cuma bezanya sifat melihat Allah tak sama lah dengan makhluk. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar Allah lah. Kita makhluk, kita benda baharu, kan? Benda baharu. Cuma kita ni sebagai penzahiran, penzahiran kepada sifat Allah ni tadi. Dia panggil menzahirkan. Menzahirkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan? Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk aku ni pengasih, penyayang, maka Allah Ta'ala buatlah makhluk. Nak tunjuk kata aku ni kasih sayang, jadi Allah Ta'ala buat makhluk. Kalau Allah Ta'ala tak buat makhluk, Allah Ta'ala kasih sayang tak? Sama juga. Cuma buat makhluk nak tunjuk. Nak tunjuk. Kan? Nak tunjuk. Nak tunjuk kata aku ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadi buatlah makhluk. Bini kita sayang kita, kita sayang bini kita. Kan? Sayanglah. Jadi macam mana cara nak tunjuk kata sayang tu? Dia ada benda dia nak kena tunjuk. Kan? Tok lelaki kata, hari ni kita buat masak lemak cili api. Kan? Masak lemak cili api. Malas aku, bini kata. Malas aku. Kan? Tok lelaki kata, tak apa, aku pergi kedai jenda tu. Kan? Jadi bini kata, malas aku. Bini kata malas tu. Kan? Lepas tu tok lelaki kata, hang tak sayang kat aku. Aku sayang. Tu tak mau buat tu. Tak saja tak mau buat. Jadi dia tak tunjuk. Faham tak? Dia tak buat tu, dia tak tunjuk.
Jadi kalau dia nak tunjuk yang dia tu sayang, dia nak tunjuk sayang dia tu, bila suruh, okey. Tu tanda, dia panggil tanda. Jadi dia pun buatlah masak lemak. Jadi masak lemak tu dia panggil sebagai tanda. Kan? Tanda dia panggil, tanda kata aku sayang. Padahal masak lemak tu orang tak panggil sayang, orang panggil masak lemak. Faham tak tu? Masak lemak tu orang panggil masak lemak, orang tak panggil sayang. Tapi itu menjadi dalil, menunjukkan. Dia panggil tempat tunjuk, kata aku ni sayang. Faham tak tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dia buat tu nak tunjuk makhluk ni. Buat makhluk ni nak tunjuk yang Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, nak tunjuk. Padahal tak, kalau tak tunjuk pun sayang juga. Bini tu tadi tak buat masak lemak pun dia sayang untuk lelaki dah. Cuma tak tunjuk. Gitu. Faham tak? Jadi Allah buat makhluk ni semua, alam ini nak tunjuk. Itu dia panggil dalil. Dalil ni perkara yang menunjuk bahwasanya Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu contoh kepada sifat pengasih dan penyayang. Dia alam ni dia jadi dalil. Dalil apa? Dalil Allah Maha Kuasa. Jadi Allah tak nak buat makhluk nak tunjuk, kata aku ni Maha Kuasa, aku buatlah ni. Ini dia panggil dalil. Sebab tu dikatakan dalil. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab tauhid, kitab apa, mana dalil Allah ni kuasa? Dalilnya alam ini. Dia sebut, mana dalil Allah Ta'ala melihat? Dalilnya alam ini, semua alam ini. Sebab apa? Itu dalil dia. Allah Ta'ala tunjuk kepada makhluk. Sebab Allah Ta'ala ni nak tengok tak boleh, nak pegang tak boleh, nak tunjuk tak boleh, nak apa pun tak boleh. Macam mana nak kenal? Jadi dengan sebab tu ditunjuk pada makhluk sebagai dalil Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha kuasa. Itu dia panggil dalil. Allah Ta'ala tunjuk. Maka dalil yang paling besar sekali iaitu pada diri kita. Itu dalil paling besar sekali. Dalil adanya diri kita, itu dalil paling besar. Dalil paling besar menunjukkan Allah itu Maha Kuasa, Maha melihat. Semua sifat-sifat Allah itu semua duduk di kita. Sebab tu Allah tanya dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Basar. Wa fi anfusikum, pada diri kamu tu, afala tubsirun, adakah kamu tidak melihat? Ni nak suruh tengok kita. Diri kita ni ada adakah? Ini dalil kekuasaan Allah. Dalil Allah Ta'ala Maha melihat. Dalil Allah Ta'ala Maha mendengar. Dalil Allah Ta'ala Maha berkata-kata. Semua duduk di wa fi anfusikum, pada diri kamu. Afala tubsirun, adakah kamu tidak melihat? Itu Allah Ta'ala tanya, kan, hang tak tengok ke diri hang? Kan, wa fi anfusikum, pada diri kita. Ini dalil paling besar sekali. Sebab tu disebut apa ni dalam istilah orang belajar mengenal diri, dia kata apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri dia kenal Allah. Dia kenal diri dia kenal Allah. Tu sebab tu dia suruh mengenal diri. Kenal diri kita. Aku ni macam mana? Kan? Kita yang tahu diri kita. Kita yang kenal diri kita. Maka bila kita kenal diri kita, kita akan kenal Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu dalil. Ini dia panggil dalil. Sebab apa? Kita ni termasuk di dalam alam ini. Dalam kitab belajar mana dalil Allah kuasa, dalilnya alam ini. Alam ini semua lah. Semua benda. Makhluk, syurga, neraka, langit, bumi, malaikat, jin, itu semua termasuk dalam alam ini. Planet-planet semua itu termasuk di dalam alam ini. Alam ini itu termasuk semua. Maka alam ini yang paling besar sekali diri kita. Sebab ada dengan kita. Diri kita itu dalil paling besar.
Sebab itulah Allah Ta'ala buat sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkata-kata kalam, sifat hayat, sifat sama mendengar pada diri kita. Kan? Sebab tu orang belajar sifat ma'ani dia tahu. Yang 7 tadi tu apa dia? Qudrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu, mengetahui, sama, mendengar, basar, melihat. Yang kita belajar hari ni, kalam, berkata-kata. Jadi 7 sifat ma'ani ni semua ada pada kita. Dok di kita, tuan-tuan. Semua ada pada kita. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu dok di kita. Allah Ta'ala letak di kita. Supaya apa? Supaya nak kenal Allah tu tadi kan? Supaya mengenal, supaya tahu. Tahu apa? Tahu Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Wa huwas sami'ul basir. Dalam Quran biasanya disebut, bila sebut sami', dia akan bawa basir. Sifat yang sama mendengar, basar melihat. Sebab apa? Sebab sifat ni besar. Kan? Orang kalau tak ada sifat sama, tak ada sifat basar, dia bebas. Maksudnya dia bersih, tuan-tuan. Sifat melihat tak ada, sifat mendengar tak ada, dia bersih. Maksudnya dia tidak dikira. Kalau dia tak sembahyang pun tak apa. Pasal apa? Dia tidak dikira mukallaf. Dia tak termasuk dalam kata mukallaf. Sebab apa? Nak tengok tak boleh, nak dengar tak boleh, nak ajar apa, tuan-tuan? Nak pakai isyarat tak boleh, nak pakai telinga saja tak boleh. Kalau dua-dua sifat ni tak ada lah, tuan-tuan. Sifat dua ni tak ada. Melihat tak ada, mendengar tak ada. Dia tak wajib, tuan-tuan. Tak wajib apa? Tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Maksudnya dia tidak mukallaf. Sebab syarat mukallaf, dia mesti sempurna lah panca indera tu tadi. Barulah boleh belajar, sama ada dengan melihat ataupun dengan mendengar. Ada orang tak boleh melihat tapi dia boleh mendengar. Dia belajar melalui dengar. Dia wajib juga. Ada orang nak dengar tak boleh tapi melihat boleh. Dia belajar dengan isyarat. Dia wajib juga. Kan? Itu bab apa ni, panca indera tu kan. Sebab itulah orang yang sempurna panca indera dia tadi ada semua, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam pada diri dia tu, maka nyatalah diri dia itu menjadi dalil Allah Ta'ala ni maha kuasa, maha melihat, maha mendengar pada diri dia tu. Jadi dalil. Sebab tu disebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu adakah kamu tidak melihat? Maka kita kena melihat kekuasaan Allah tu tadi. Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala jadikan kita ni dalil. Dalil yang Allah itu kuasa, melihat dan sebagainya. Habis tuan-tuan. Itu sifat basar. Sebelum tu sifat sama. Sekali lah tu. Dia sifat sama. Sama ni maksudnya mendengar. Basar, melihat. Ini dia panggil sifat. Sifat bagi zat yang bernama Allah. Yang kita sebut Tuhan yang bernama Allah. Tuhan itulah dia panggil zat. Maka dinama dia ada nama dia, iaitu Allah. Allah ni nama. Diri yang bernama Allah itulah dia panggil Tuhan. Diri yang namanya Allah tu dia panggil Tuhan, Rabb. Jadi sebut nama ada sekali dengan zat lah. Nama dia sekali dengan zat lah. Ni kita panggil apa? Botol. Namanya botol. Kan? Nama dia botol. Maka diri botol ni dengan zat plastik tu sekali lah. Sekali lah. Sebut botol, betul ya. Ni gelas. Ni orang panggil apa? Orang panggil apa? Gelas. Cawan ni cawan, gelas pula. Cawan, kan? Kita panggil cawan. Nama dia cawan. Kan? Nama dia cawan. Cawan tu dia panggil nama.
Zat dia tu zat kaca tu. Kaca tu. Zat dia tu orang panggil kaca. Itu zat, nama dia kaca. Ni orang panggil cawan. Cawan dengan kaca beza tak? Dia duduk sekali tak? Duduk sekali lah. Cawan dengan kaca tu duduk sekali lah. Cuma cawan nama dia, kaca tu zat dia. Kan? Kita nak bunyi, nak datang balik kaca tu macam mana? Kita bagi jatuh, bagi pecah. Cawan tu tak lah, dia panggil kaca lah. Habis sapu tu kaca tu duduk berselerak tu. Orang tak panggil cawan berselerak, betul tak? Habis sapu tu, sapu apa? Sapu kaca kita panggil. Kita tak kata sapu cawan, betul tak? Baru dia ada kaca dia, ada zat dia. Cawan tak ada hilang lah. Sebab apa? Sebab pecah. Faham tak? Tu beza dia lah zat dengan nama. Itu zat dengan nama tu kan. Namanya ialah cawan, zatnya ialah kaca tu, diri kaca tu. Itu dia panggil zat. Jadi nama ni banyak. Nama tu banyak. Nama Allah tu banyak bagi Allah tu. Zat satu lah. Itu contoh nak beza antara apa ni zat dengan nama. Stres lah tuan-tuan. Biasa lah. Pagi-pagi ni belajar tauhid pula lah. Tak apa, stres-stres tak lagi, kita kena kopi hilang. Kena TO, teh tarik hilang. Itu nak ceritanya bosnya mengenal kita dengan Allah tu tadi, supaya kita beza antara zat dengan sifat. Jadi basar itu namanya sifat bagi Allah, sifat. Basar tu sifat, zat tu diri Allah tu lah. Diri tu orang sebut Tuhan. Tuhan tu namanya Allah, dia sekali semua tu. Cuma nak beza, ni nama, Allah tu nama, Tuhan tu zat lah. Basar tu sifat. Basar tu sifat. Jadi bila Allah Ta'ala melihat, itu dia panggil perbuatan pula. Allah Ta'ala duk tengok kita, itu dia panggil perbuatan. Tuan-tuan duk tengok, duk perhati saya tu, itu dia panggil, tuan-tuan duk tengok lah, itu dia panggil perbuatan. Watching tu, watching tu itu perbuatan. Itu dia panggil perbuatan. Watching tu dia panggil present tense, perbuatan tu nah. Watching tu. Jadi Allah duk perhati, itu dia panggil perbuatan Allah. Sifat melihat itu nama. Itu dia panggil sifat yang ada pada Allah tu. Allah tu nama. Gitu. Boleh faham noh? Insya-Allah. Jadi lagi stres pula tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung pada akan datang sifat kalam. Sifat kalam Allah. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala kurniakan kemantapan iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada makhluk bagi Allah, supaya kita dapat membezakan antara makhluk Allah dan juga sifat Allah, nama Allah, zat Allah, perbuatan Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.